Macam mana billionaire Jeff Bezos boleh bankruptkan syarikat buku? Dia mula bisnes dia dengan berniaga daripada garaj rumah, jual buku secara online. Masa tu dah ada pesaing, nama dia syarikat Barnes and Noble. Syarikat Barnes and Noble ni, diorang punya model bisnes adalah secara konvensional. Masih lagi gunakan sistem kedai runcit dan juga gudang. Tapi Jeff Bezos ni orang pertama yang bawa buku masuk dalam pasaran online masa tu. Tapi target dia buka syarikat Amazon bukan untuk jual buku. Dia nak jadikan Amazon ni satu syarikat yang boleh tawarkan servis dan juga produk baru dekat semua orang. Dia buka syarikat Amazon pada 1995. 2 tahun tu dia dah mula tawan market daripada segi penjualan buku. Baru syarikat Barnes and Noble ni nak masuk dalam pasaran internet. Masa ni ramai pelabur sangka yang Jeff Bezos ni, Amazon ni akan kalah sebab Jerung dah mula masuk dalam pasaran, tapi benda lain yang jadi. Dalam tahun-tahun ke depan, Amazon dia mula fokus untuk tambahkan produk baru dan juga servis baru. Syarikat Barnes and Noble masih lagi fokus pada model bisnes dia dengan jual buku saja. Akhirnya pada 2011, syarikat Barnes and Noble ni filekan bankrupt sebab diorang dah tak boleh nak survive. Sementara pada tahun tu, Amazon dah keluarkan servis baru, iaitu servis streaming dan juga cloud storage. Netflix antara pelanggan terawal yang gunakan servis ni. Dekat sini kita tahu matlamat kita nak berniaga online ni bukan untuk long term saja, tapi kena pastikan visi dan misi kita tu untuk bangunkan bisnes boleh survive untuk jangka masa yang lama.